Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan. Okey, saya Cikgu Adni daripada SKPP 171 akan menunjukkan cara untuk tuan-puan membuka login Google Classroom ataupun terima anak tuan-puan. Okey, yang pertama sekali kita mesti membuka browser Google ya, bukan Internet Explorer dan sebagainya. Kita menggunakan Google, okey. Browser Google. Di taskbar yang pertama sekali, proses yang pertama sekali, tuan-puan perlu type portal edu, klik enter. Okey, kemudian tuan-puan akan lihat paparan sebegini. Tuan-puan perlulah klik login Google Sites. Okey, login Google Sites. Kemudian tuan-puan akan lihat paparan ataupun page D5, Digital Educational Learning Initiative Malaysia. Tuan-puan klik log masuk. Okey, kemudian tuan-puan masukkan ID ataupun email anak tuan-puan ID atau email anak tuan-puan ni akan diberikan melalui WhatsApp oleh guru kelas masing-masing. Okey, klik next. Kemudian di bahagian password sila ambil perhatian. Tuan-puan perlu type M huruf besar diikuti nombor ID anak tuan-puan yang ada dekat atas ni. Okey, kalau anak tuan-puan ID lain, ikut sebagaimana yang diberikan. Contoh yang ini yang diberikan 128, type 128 268 59. Okey. Kemudian setelah type nombor ID di atas, tuan-puan perlu type S huruf kecil diikuti 10220. Okey. Wajib S huruf kecil 10220. Okey. Kemudian klik next. Di sini tuan-tuan perlu create password baru untuk anak tuan-puan. Contoh kat sini saya type Z huruf besar, mesti ada capital letter A R A, mesti ada simbol dan nombor. Okey. Z huruf besar, huruf kecil, simbol dan nombor. Okey. Okey, kemudian klik next. Okey. Kemudian tuan-puan, anak tuan-puan boleh masuk kepada portal sites ataupun email Google Classroom. Di sini ada ikon murid, guru, sekolah. Okey. Pelbagai aktiviti yang boleh dijalankan. Okey, itu saja bagaimana cara untuk masuk ataupun login email Google Classroom anak tuan-puan. Sekian, terima kasih.